pertemuan faliqa'un, pertemuan yang dikatakan bertemu di antara lelaki dan perempuan, yang mana di tengah-tengahnya adalah syaitan, maka jadilah kita kata seperti mana yang telah berlaku fazinaun wal ayazubillah. Maka inilah yang dikatakan ikhtilat yang benar dipelihara oleh syarak, supaya kita berikhtilat dengan cara Islami, dengan cara yang benar-benar dibenarkan oleh syarak. Satu lagi ikhtilat yang kita tak sedar, iaitu ikhtilat maya. Macam mana ya ikhtilat maya? Ber-SMS, ber-Facebook, chatting, ber-Twitter dan sebagainya. Jika di situ ada berlangsungnya sesi dialog ilmu, Masya Allah, tabarakallah, ilmu itu disebarkan, bagus, sebarkan ilmu kan. Tetapi kalau di situ hanya berlaku berkaitan dengan dah makan ke belum, dah mandi ke belum, hari ni makan apa, mengaji apa, baca apa, benda-benda yang tidak ada kaitan, yang tidak ada kepentingan, maka jadilah di situ ikhtilat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ingat, syaitan tu lebih cerdik daripada manusia. Syaitan lebih berilmu, maka dia akan membuka, walaupun dia akan membuka saluran jalan, walaupun jalan itu memerlukan suasana yang masa yang lama, sedikit demi sedikit, mula-mula mengenali, akhirnya nak memahami, kemudian nak mendalami, akhirnya perempuan yang terpaksa nak mengeluarkan pula. Wal-ayazubillah. Inilah yang dikatakan ikhtilat. Kalau kita tak sayang kepada diri kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih sayang kepada kita. Maka Allah Taala letakkan kepada kita piawaian syariat dengan ikhtilat. Contoh, la taqrabu zina. Allah Taala ada sebab, jangan kamu mendekati zina, bukan jangan berzina, jangan kamu mendekati zina pun jangan. Maka Allah Taala sayang kepada kita. Tapi kalau kita melanggar, maka bererti kita tidak menyayangi diri kita. Apabila kita selesai kepada ketiga perkara ini, makalah kita jadilah manusia, jadilah muslimah, jadilah wanita itu yang bukan ting kosong, malah jadi wanita yang paling cantik, iaitu wanita bidadari dunia. Kamu tahu hebatnya wanita yang menjadi bidadari dunia ini, kerana kalau dia beramal soleh di atas dunia, maka dia akan juga menjadi bidadari di akhirat. Bidadari yang ada di akhirat, dia bidadari akhirat saja. Tapi kita boleh menjadi kedua-duanya sekali. Hebatlah. Tapi kalau kita sebut definisi kecantikan yang ada pada wanita ni, kalau kita tengok di barat, disebut the thinner is better. Di barat, Amerika, nak kurus, cantik, molek, itulah yang tercantik. Itu fizikal. Kalau di Afrika dia kata apa? The bigger is better. Lagi besar, lagi cantik. Itu di Afrika. Kalau di Sarawak, telinga yang panjang tu, yang luas tu, lagi cantik. Kalau kita tengok tak cantik kan? Itu kata kecantikan tu subjektif. Kalau di Thailand, siapa yang boleh buat apa, tengkok yang leher panjang tu, lagi cantik. Tapi kalau di Malaysia macam mana? The obese is better. Betul? Tak. InsyaAllah tak. Maknanya sihat. Lagi sihat, lagi cantik. Tapi kita tengok, kalau Islam, Al-Quran memandang cantiknya wanita itu adalah dari segi akhlaknya, peribadinya, akhlaknya. Saya teringat satu kisah daripada kisah Nabi Muhammad SAW, yang bernama, perempuan yang bernama Ummu Zufar, iaitu seorang hamba yang berkulit hitam. Sedengar tak kisah ni? Yang mana dia datang kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk aku. Aku ni ada penyakit sawan. Setiap kali aku sakit, setiap kali aku sawan, aku akan buka semua baju-baju aku. Aku akan menampakkan aurat aku, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kata, sebelum kisah ni berlaku, Ibnu Abbas berkata kepada kawannya Atta,
Mahukah kamu aku tunjukkan wanita ini adalah wanita syurga? Kemudian Ibn Abbas tunjuk perempuan tadi, seorang hamba yang bernama Ummu Zufar tadi. Kisahnya macam tadilah, dia berjumpa dengan Rasulullah, dia minta Rasulullah doakan supaya dia disembuhkan daripada penyakit sawan tadi, sebab bila disakit saja dia akan tersingkap auratnya. Kemudian Rasulullah kata, maukah kamu, jika engkau sabar, maka engkau akan mendapat syurga. Maksudnya sabar tu maknanya sabar dengan penyakit. Bila dia kata macam tu je, bila Rasulullah kata kepada Ummu Zufar tadi, maka Ummu Zufar kata, kalau macam tu biarlah aku kekal dengan penyakit sawan aku. Kalau kita nak tak macam tu, kalau boleh semua nak sihat, seorang pun tak nak sakit. Berdoa lagi, ya Allah biarlah aku ni sihat sampai ke mati macam Fir'aun. Wala'iyzubillah, Fir'aun tak pernah sakit kan? Okey. Kemudian bila Ummu Zufar dengar janji daripada Rasulullah, maka dia kata, ya Rasulullah, biarlah aku dengan sakitku ini, tapi ya Rasulullah, aku minta satu je. Aku malu kadang-kadang aurat aku terbuka. Maka Rasulullah pun berdoa. Semenjak hari itu, bila Ummu Zufar sakit, maka dia tidak lagi menampakkan auratnya. Hebat. Maknanya di sini kecantikan Islam begitu subjektif, bukan kepada kulit seseorang, tetapi kepada akhlak dan peradabannya. Kerana Islam, Al-Quran menyatakan cantik di segi perhiasan, iaitu nisbah kepada bidadari syurga. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nisbahnya kepada bidadari syurga. Allah Ta'ala janji kepada orang lelaki, orang perempuan pun kata, kita ni tak ada bidadara ke? Bidadari je ada, kan? Tahulah kita bahawa nafsu lelaki itu cuma satu, iaitu perempuan. Bila dia terpaksa menghadapi gejolak nafsu dia dengan imannya, dengan ilmu yang dia ada, untuk nak menghadapi seorang perempuan. Kalau saya tak silap, yang mafhum yang saya dengar daripada hadis, hebatnya seorang wanita ni, orang lelaki yang hebat, yang gagah, tapi boleh kalah dengan seorang wanita. Bayangkanlah, kita kata seorang lelaki yang garang, yang kita tengok kalau dari segi badannya, tubuh badannya tough, tapi bila dengan seorang wanita, Masya Allah, abang beli beg jenama Boni abang, dia akan beli confirm untuk isteri dia. Itu penangan seorang wanita. Bila kita tengok kecantikan itu, maka syaitan dia ambil kesempatan. Itu sebabnya Rasulullah menyebut al-mar'ah aurah. Al-mar'atu aurah. Fa idza kharajat istashrafa syaitan. Apabila dia keluar saja wanita itu berjalan, maka syaitan memperdayanya atau memperhiaskannya supaya orang lain nampak dia begitu cantik, begitu seksi. Itu makanya aurat kepada wanita itu lebih detail, sebab dia mempunyai lekuk badan yang cantik. Itu kalau kita lihat dari segi sembahyang pun, Islam menjaga solat wanita. Contoh, kalau wanita solat sesama wanita, imamnya tidak sama seperti lelaki yang duduk ke depan. Dia duduk berselisih di antara makmum. Disebabkan hikmahnya ialah melindungi lekuk tubuh wanita itu apabila dia melakukan rukun di dalam solatnya. Hebat Islam. Kemudian di segi perhiasan yang dikatakan Al-Quran terhadap wanita itu adalah berkaitan dengan syurga. Bila Allah Ta'ala janji wanita kepada lelaki, maka lelaki tujuannya hanya satu, iaitu mempunyai nafsu yang satu. Sedangkan wanita mempunyai berapa nafsu? 9 berbanding 10 atau 99 berbanding 1. Okey, contoh Allah Ta'ala meraihkan, kita bincang di segi naluri. Apabila seseorang wanita sebelum dia memiliki seorang suami, dia akan mencari siapakah bakal suaminya.
Apabila dia dapat seorang suami, maka dia akan terhenti di situ. Dia tidak akan usaha lagi mencari. Sedangkan lelaki masih ada kuota. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala melayani mereka dengan wanita. Seandainya mereka berada di atas dunia dengan beramal soleh, dengan menahan pandangan daripada melihat wanita-wanita yang tidak boleh dilihat, iaitu dengan aurat mereka dan sebagainya, maka Allah Ta'ala janji kepada mereka adalah bidadari di sana. Tetapi bagi seorang wanita yang sudah pun mendapat suami, dia hanya terhenti di situ. Fikirannya tidak akan mencari lagi suami yang lain. Kalau dia masih lagi berperasaan macam tu, maka ada something di situ. Ada sesuatu yang tak kenal. Dominan yang di mana, Masya Allah, Tabarakallah, kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala melayani wanita di segi mana? Di segi keinginannya untuk nak kepada harta yang mewah, nak kepada kebendaan, nak kepada pinggan mangkuk, nak kepada pakaian yang indah, hendakkan kepada rumah-rumah yang cantik. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kita sabar di atas dunia, maka kita akan memilikinya di syurga nanti. Bayangkan kalau manusia, kalau kita melakukan amalan soleh di atas dunia ini, kita menahan pandangan daripada melihat lelaki yang tidak sepatutnya kita lihat, lelaki pun menahan pandangan melihat daripada perempuan yang sepatutnya tidak melihat, atau menahan segala gelojak nafsu yang sedang menggebu-gebu dalam hati ni, maka apabila kita berada di syurga nanti, salah satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita iaitu satu pasar di syurga. Yang mana bila kita datang ke pasar tu dinamakan pasar wajah. Bila kita datang di pasar tu, kita akan lihat banyak sangat wajah-wajah yang kita tak pernah tengok pun atas dunia. Yang macam mana? Kalau atas dunia kita tengok akhbar, kita tengok internet dan sebagainya, kita nampak pelakon ni, Masya Allah, nak jadilah macam dia. Kalau cantik macam dia kan bagus, kan? Kalau cantik macam Kareena Kapoor kan seronok. Kalau dapat suami handsome macam Shah Rukh Khan kan nak seronok, kan? Ada terdetik tu. Saya tak percaya kalau siapa yang kata tak nak, sebab naluri. Tapi kita boleh membatasinya. Di syurga akan ada satu pasar wajah. Bila kita tengok je rupa ni, Masya Allah, Tabarakallah, aku naklah rupa macam tu, automatik rupa kita berubah menjadi seperti mana rupa yang kita nak tadi. Bila kita pulang ke mahligai kita, pulang kepada suami kita, dia masih mengenali kita walaupun rupa kita berbeza. Begitu juga kalau kita tengok wajah lelaki di pasar wajah di syurga nanti. Masya Allah, Tabarakallah, cukup cantik. Kita nak, Allah, naklah muka handsome macam ni. Kita pulang nanti, kita akan jumpa suami kita sebiji muka macam apa yang kita nak di pasar wajah yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita di dalam syurga. Hebat tak? Maknanya apabila kita selesai beramal soleh di atas dunia, kita tengok pula definisi kecantikan daripada Al-Khawarizmi. Cantik nak ni? Kata Al-Khawarizmi, jika wanita memiliki agama, akhlak yang baik ditambah satu. Jika wanita tu ada agama, ada akhlak yang baik, tambah satu. Okey. Jika cantik, tambah pula dengan cantik, tambah kosong. Jadi berapa? Jadi berapa? Mula satu, kemudian ditambah pula kosong disebabkan cantik dia. Jadi 10. Okey. Kemudian ditambah pula jika adanya seseorang wanita itu adanya harta, ditambah kosong lagi. Jadi berapa? 100. Okey. Kemudian jika adanya ditambah lagi pintar, cerdik, bijaksana, ditambah kosong, jadi berapa? 1000. Okey, nampak di situ kan? Maka dia memiliki segala-galanya. Tetapi daripada yang 1000 ni, tiba-tiba dibuang wanita cantik-cantik dah, harta banyak pun harta banyak dah, pintar pun pintar dah, tapi dibuang pula di segi akhlak dan juga agamanya. Yang satu tadi tu tinggal berapa? Agak-agak kosong. Guna tak wanita tu?
tak berguna. Jadilah dia wanita tin kosong. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Kita tengok satu syair Arab mengenai dengan wanita, dengan kecantikan. Laisal jamal bi athwabi tuzayyinuna, innal jamal jamalul ilm wal adab. Bukanlah kecantikan itu pada pakaian dan juga pakaian yang menghiasi kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu adalah kecantikan pada ilmu dan adabnya. Ini daripada pepatah syair Arab. Kemudian kita tengok saya ada satu kisah yang saya bawakan di sini, iaitu kisah seorang wanita yang berlaku kepada seorang ulama di Basrah. Dia sebenarnya seorang ulama ni, dia ziarah kawan dia juga ulama, pergi makan kenduri. Tiba-tiba dia kata masa time nak makan kenduri tu, keluar ada orang anak kecil, anak lelaki yang kecil. Betapa Masya Allah, wajahnya bagaikan bulan purnama, matanya bersinar. Dua orang anak kecil tu cantik sangat. Kemudian kata ulama yang melihat tadi, dia kata kepada kawan dia, anak kamu ke tu? Kata ulama, kan dua orang ulama. Dia kata, ya, anak saya. Ish, kalau macam tu mesti kamu memiliki seorang isteri yang cukup cantik, sebab anak kamu ni semua cantik. Dua orang aku tengok, tak pernah aku lihat budak ini di dunia lain. Contoh maksudnya selain daripada tempat tu, budak yang paling cantik ketika tu lelaki. Kemudian kata ulama tadi, kalau macam tu mesti kamu ada isteri yang cukup cantik. Ceritakan pada aku, bagaimana kamu jumpa isteri kamu yang cantik tu? Kata ulama yang kedua, dia kata, satu hari dia kata, aku didesak oleh kedua ibu bapa aku untuk cari isteri. Dia pun berjalan mencari isteri, sampai ke satu tempat. Dalam hati dia masa tu, dia nak cari isteri yang macam mana? Isteri yang cantik lah. Yang tak cantik ni tolak ke tepi. Dia kata, aku nak cari yang isteri mesti cantik, sesuai dengan kehandsoman aku ni. Dia kata, nak yang kufu lah. Kemudian bila dia berjalan daripada satu kampung ke satu kampung di Basrah, dia singgah di sebuah masjid. Bila dia singgah di sebuah masjid, dia dengar Hasanul Basri mengajar. Waktu itu berkuliah. Kata Hasanul Basri, petik daripada sebuah hadis, Iyakum wa khudra'ud diman. Qalu ma khudra'ud diman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna fi manbitis su. Hadis ini taraf dia dhaif, tapi diguna pakai oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia kata Rasulullah berpesan, kamu berhati-hatilah daripada khudra', tumbuhan hijau yang berduri. Kata sahabat, apakah tumbuhan hijau yang berduri itu? Maksud tumbuhan hijau berduri itu sebab Rasulullah kata berhati-hati daripada tumbuhan hijau yang berduri. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maksud tumbuhan hijau yang berduri? Kata Rasulullah, iaitu al-mar'atu hasna fi manbitis su, iaitu perempuan yang cantik molek tetapi buruk akhlaknya. Bila didengar saja Hasan al-Basri baca macam tu, maka dia terus tukar niat dia. Mulai hari ni aku tak nak cari isteri yang cantik, aku nak cari isteri yang baik akhlaknya. Cantik tak cantik kira belakang. Kemudian dia pun berjalan sampai satu kampung. Dia singgah di sebuah kedai kopi. Contohlah kedai kopi lah kalau kita sebut ni. Dia bertanya, ada tak anak dara di sini untuk dipinang? Kata mereka, ada di hujung kampung tu seorang lelaki yang setiap hari ramai orang datang minang anak dia. Tapi buat masa sekarang masih belum lagi diterima pinangan tersebut sebab melalui beberapa syarat. Kemudian dia pun pergi. Bila dia sampai di rumah tu, rupanya Masya Allah Tabarakallah, ada 2-3 orang lelaki yang keluar daripada rumah tu.
Dia pun bertanya, kamu buat apa datang? Kami pun datang nak minang jugalah, tapi tak dapat. Tak sampai maksud. Kami ditolak, peminangan kami ditolak. Akhirnya dia pun sampai. Bila disembang dengan bapa perempuan tu, maka kata bapa perempuan tu, kalau betul kamu nak kepada anak saya, kamu jangan melihatnya sehinggalah hari perkahwinan, di hari malam pertama. Satu. Kedua, kamu mesti duduk dengan saya bekerja beberapa tahun. Yang kedua. Akhirnya dia pun bersetuju. Bila dia kerja dah lama dah, sampai satu masa yang dijanjikan, dia pun berkahwin. Selesai saja berkahwin, buat kenduri besar-besaran lah ni, orang kaya. Tiba waktu malam, biasalah kalau sebut pengantin ni, dia tak sabar-sabar nak jumpa. Akhirnya, sampai waktu Isya, bapa mertua dia jadi imam. Selepas jadi imam, bapa mertua tazkirah sampai 3 jam. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hati dia tanya, bilakah masa dia nak sampai ni? Tak adalah bakal isteri tu pun tak pernah tengok. Semenjak beberapa tahun lagi. Kemudian akhirnya dah selesai sampai detik jam 12 malam. Bapa mertua pun kata, okey, kamu masuklah ke dalam bilik. Bila dia masuk saja ke dalam bilik, tiba-tiba dia didatangi oleh 3 hingga 4 orang wanita tua. Yang rupa dia memang tua lah. Mereka datang bawa minyak wangi, bawa baju, bawa sebagainya. Tengok dia atas dan bawah. Dia kata, aku pun rasa gusar sebab aku diperhatikan sedemikian rupa. Kemudian bila mereka tengok atas bawah, kemudian bagi pakaian, suruh dia tukar, bagi minyak wangi dan sebagainya. Bila dia bertukar dengan pakaian yang cantik sebagai seorang pengantin malam, maka dia pun masuk ke dalam bilik yang kedua. Bila dia masuk dalam bilik yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, dia masih lagi belum dapat berjumpa dengan isteri dia. Duduk sampai beberapa minit, akhirnya datang seorang perempuan, Masya Allah, tabarakallah, membawa di kanan dia bawa segelas susu, di sebelah kirinya membawa sekarung wang, dinar. Kemudian perempuan tu bila dia tengok, Masya Allah, tabarakallah, daripada atas sampai ke bawah, hitamnya al-mar'atus sauda. Hitam sungguh, lebih hitam daripada kuali. Hitam yang teramat-amat hitam. Tak tahu saya nak gambarkan macam mana. Jadi bila dia tengok, dia dalam keadaan yang terkejut. Bila isteri dia datang, dia kata, aku adalah isteri kamu. Ambillah air susu ni, minum. Bila dia minum, isteri dia pun bagi uncang kepada dia. Yang pertama, wahai suamiku, terima kasih kerana mengahwini aku. Kerana sudi mengahwini aku. Sudi mematuhi segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bapakku. Kamu dah kahwin dengan aku ni pun dah besar tu lah, dia kata. Jadi aku mulai malam ni, aku bagikan kepada kamu uncang emas ni. Carilah mana-mana hamba, carilah mana-mana wanita yang kamu nak kahwini, maka kamu kahwinlah dengan dia. Aku relakan. Tapi aku nak berkhidmat sebagai isteri kamu. Terharu suami dia dengar. Sebab kata-kata daripada isteri dia. Cuba kamu praktikkan nanti lah. Agak-agak boleh tak macam tu? Okey. Bila suasana tu berlaku, maka hari demi hari, dia kata, bila dia cerita kat kawan dia, bila saatnya aku ingin bersama dengan isteri aku, selalu aku dengar isteri aku membaca satu doa. Doanya bagaimana? Ya Allah, kau jadikanlah apa-apa yang keluar daripada rahimku ini anak yang indah dipandang rupa, yang baik akhlaknya. Dan kau jadikanlah diri aku ini dan juga anak-anakku ini adalah indah dipandang rupa walaupun tidak cantik. Setiap kali suami dia cerita, setiap kali dibaca doa tu ketika ingin bersama, maka setiap kali suami dia hari demi hari melihat isteri dia makin hari makin cantik. Biarlah, dia kata, walaupun orang lain nampak tak cantik, tapi Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala letakkan dalam hati dia bahawa dia nampak isteri dia makin hari makin cantik, walaupun hitam itu tetap hitam. Bayangkan, itulah yang dikatakan definisi kecantikan yang sebenar.
bukan kepada zahir, tapi kepada hati seseorang apabila dia melihat cantik itu adalah bersifat subjektif. Bila berlaku kepada suami tadi, maka akhirnya sampai sekarang dia kata kepada ulama tadi, aku tidak pernah ingin pun berkahwin dengan sesiapa, dan aku tidak pernah ingin mencari hamba kepada diri aku. Nampak? Itulah yang dikatakan penyudah kepada kisah kecantikan wanita yang bersifat tidak kosong. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon banyak kemaafan seandainya sepanjang bicara bual kita ini ada di sana lompang-lompang ilmu yang saya tidak dapat nak penuhi hasrat dan tidak sampai maksud. Maklumlah bidan terjun ni, maka saya mohon banyak kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nastaghfiruka wa nasta'iduka adyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanika wa 'ayazika min syarri kulli dhi syarr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'azna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Wa in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah di atas kuliah yang diberikan sebentar tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kuliah yang disampaikan. Seterusnya majlis menjemput Timbalan Pengarah Program Festa untuk Bidadari, Nurul Wahida, untuk memberikan sedikit penghargaan kepada Ustazah selaku perasmi program kita pada hari ini. Dijemput Ustazah Nurul Iman bagi menerima sedikit cenderamata. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Wahida kerana menyampaikan cenderamata kepada Ustazah Nurul Iman sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Semoga keterlibatan saudari-saudari pada hari ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya mewakili pihak Urustia ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama semua dan ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan maupun ketelanjuran dalam menutur bicara dan perilaku sepanjang mengendalikan majlis pada pagi ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala yang kurang dan sebaliknya itu juga datang daripada Allah, namun disandarkan pada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.